Okay. Push. Okay, mantap. Masuk. Juso, masuk Juso. Apa benda kau buat ni, Syah? Ambil. Ambil ke semata atur ya, ambil. Boleh, ambil. Aduh, bising lah tu ni. Aku yang pushing ni. Nanti ya tu. Meh, tolong ayah sekejap, Meh. Aduh, nanti kau puasa ni. Nanti ayah malas lah. Jadi betul dah budak ni. Meh, sini le. Kau terus sangat kan? Korang dah asyik je tolong dia. Ya, mana? Kau tak? Dia tu tak puasa tau. Ya, kita pernah nampak dia makan. Bila? Hayya. Ya, nak main dekat sana boleh tak? Ya, tapi jangan meja sangat. Okay, jom bang. Ni sekali. Kau tak nampak Dunia aku rembat kan? Kau dah lah yatim, jalan tak pandang depan. Sini jap. Ayah ada benda nak cakap dengan kau. Kau tak tahu lah ni. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في أمد ممددة صدق الله العظيم. Hai, kamu dia Amir. Banyak main lah. Kamu tengok kawan-kawan kamu tu. Semua dah balik dah. Kamu ni, ish. Dah lah, tak apalah. Lain kali buat yang terbaik lah. Minta maaf Ustaz. Ustaz, kenapa Ustaz nampak macam tak happy hari ni? Ish, tak ada apa lah. Sebenarnya Ustaz ada urusan tadi dekat pejabat Ustaz. Yang Ustaz rasa macam pening sikit tu. Tak adalah, cerita dia macam ni. Tadi dekat pejabat Ustaz tu, adalah seorang hamba Allah datang. Dia bawa ayah dia sekali. Dia nak mengadu pasal ayah dia kat Ustaz. Waktu dia mengadu tu, dia betul-betul marah lah. Dia kata, semua ni salah ayah saya Ustaz. Ha? Dia marah sebab apa? Oh, ayah dia sebenarnya terhilangkan kunci motor dia. Dia jadi macam geram gila lah. Amir, walau macam mana sekalipun marah kita dekat orang tua kita, kita tetap kena jaga perasaan mereka. Sebab apa kan, Amir? Sebab redha Allah tu, dia terletak dekat redha di bawah kita. Faham tak?
Faham Ustaz. Okeylah Ustaz, saya nak balik dulu. Hati-hati yang pulang. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Doktor, macam ni keadaan ayah saya? Alhamdulillah, ayah awak boleh diselamatkan lagi, tapi di dalam keadaannya lemah. Tak apa, awak boleh lawat dia sekarang. Ayah pergi kat ni. Ayah, minta maaf ya. Ayah tak nak kau jadi sempurna, Mak. Tapi ayah nak kau percaya dunia dan akhirat. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Tak betul bersedih weh. Atuk, orang nak minta maaf. Sebab selama ni orang kau ajar dengan Atuk, kau ajar dengan ayah. Atuk tahu kamu sedih. Atuk pun rasa benih sama. Atuk dah lama dah maafkan kamu, meh. Atuk tahu ayah dah lama dah maafkan kamu. Atuk, maafkan Atuk. Maafkan orang dari hujung rambut sampai hujung kaki. Meh, meh jangan sedih lagi, meh. Meh, jom. Kita sambut raya sama ni. Jom. Selamat ya Datuk berdua. Okey. Jom. Aduh.
Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sesuci, sesuci, sesuci,